إيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang sekali lagi untuk kita teruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita diberikan peluang untuk kita teruskan lagi. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ampunkan, maafkan dosa salah silap kita sebagai manusia. Semoga Allah permudah segala urusan kita, kita punya living condition, kita punya usaha untuk terus istiqamah, steadfast, istiqamah dalam melakukan segala ibadah, amal soleh, kita punya berlawan dengan diri kita, nafsu kita untuk tinggalkan mana yang dosa, yang haram semuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, baik, pada malam ini kita sambung lagi. Okey, kita punya fardu ain. Last week tak ada, okey, sebab lah saya tak ada dekat ustaz tak ada dekat Singapura lah. Jadi insya-Allah kita sambung mana yang kita lepas. Dan sebelum itu seperti biasa juga, okey, suka saya kongsikan satu hadis. Okey, satu hadis. Tapi sebelum itu, sebelum kita lupa, kita mulakan sebaik-baik permulaan, okey, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bless our night, make it easy for us, and apa-apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan. Apa-apa yang mungkin sekarang ni tengah musim sakit kan. Ada ramai yang MC lah dan sebagainya sakit kan. Ada yang influenza dan sebagainya. Semoga Allah kurniakan kesihatan, kesembuhan. Barang siapa yang sedang dalam kesempitan, Allah luaskan, yang ada hutang-hutang kan dan sebagainya kan. Allah lunaskan, permudahkan, ada jalannya insya-Allah. Dan semoga Allah SWT memberikan segala kebaikan bagi kita dan ahli keluarga kita di dunia ini dan di akhirat. Dan khususnya pada malam ini dapatlah sedikit ilmu yang bermanfaat insya-Allah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik. InsyaAllah selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seperti biasa kelas ini hanyalah santai-santai saja. Okey, tak ada exam, tak ada apa. Just kita tune in after a long day ataupun mungkin ada yang masih bekerja dan sebagainya. Kita pulang daripada sekolah ke daripada kerja, kita just tune in wherever and whenever you are, right? Dekat TV ke, dekat handphone ke, dekat iPad ke kan, kita on aja, kita boleh sambil-sambil pelajarilah dapat ilmu insya-Allah. Okey, baik. Satu hadis berkenaan dengan fardu ain kita, iaitu kita sedang dalam bab solat kan.
Okey, jadi satu hadis ni di mana seorang sahabat ni, dia seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Okey, beliau ceritakan dalam hadis ni, okey, di mana malaikat Jibril, kan, kita selalunya dengar malaikat Jibril sampaikan verses revelation, turunan ayat Al-Quran daripada Allah, kemudian dia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Okey, jadi dalam hadis ni ada satu pesanan daripada Jibril sendiri, malaikat, kan, kepada directly kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan satu aktiviti. Okay. For example, banyak-banyak aktiviti ada, kan. Macam hormat ibu bapa, buat baik dengan kanak-kanak, hormat orang tua yang lebih dewasa dari kita, for example. Macam-macam. Infak, kasih duit di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Bagi orang makan dan sebagainya. Ini, okay, hadis ni specifically tentang satu aktiviti, iaitu dinamakan sebagai Qiyamul Lail. Okay, Ustaz, Qiyamul Lail apa? Kita dah pernah belajar ke belum? Okay, dia macam gini. Qiyamul Lail, maksud dia, Lail tu, kan, kita pernah dengar Laila Majnun lah, kan, Lail, Lail. Lail tu adalah maksudnya malam. The nights, our nights. Nighht, malam, kan. Qiyam ni apa qiyam? Qiyam ni adalah boleh jadi mendirikan. Sebab bila kita solat, kita diri, kan, qiyam. Ataupun menghidupkan. So, qiyamul lail ni adalah kita make our nights lively. Hidupkan malam kita. Dirikan malam kita. Okay, so hadis ni Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kemuliaan orang mukmin adalah qiyamul lail. Okay, kemuliaan, maksudnya someone tu dia tinggi darjatnya di sisi Allah, mulia dengan qiyamul lail. Okay, nanti kita akan explain. Ustaz nak buat apa, nak baca apa, nak solat apa, kan. Okay. Dan keperkasaannya adalah beliau tidak bergantung kepada orang lain. Okay, so kita pecahkan kepada divide into two. This hadis di mana Jibril sampaikan direct kepada Nabi Muhammad. Okay, first adalah kemuliaan orang Islam tu adalah pada Qiyamul Lail, mendirikan malam. Dan subsequently, okay, keperkasaannya, maksudnya apabila dah hidupkan malam, dah buat aktiviti ni, insya-Allah apa dia punya effect afterwards adalah manusia tu, Muslim tu, dia tak bergantung kepada orang lain. Maksudnya dia dah solely fokus, minta segalanya, doa, minta bantuan, hope, segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Even though macam biasa kalau example kita dekat kerja ke, kita minta tolong kawan ke, itu normal. Bukan maksudnya kita bergantung, kita harapkan orang sangat too dependent on manusia. Okay. So first kita akan masuk kepada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah mendirikan malam, termasuk solat kita, termasuk zikir kita, zikir as simple as kita punya remembrance of Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Even istighfar pun boleh dikirakan sebagai qiyamul lail, mendirikan malam. For example, kita bangun pukul 3 ke 3:30, kan, sepertiga malam terakhir, kan, one third of the night, kan. Kemudian kita tak bangun pun, tak pergi toilet, tak ambil wudu pun, kita just hidupkan malam dengan Astaghfirullah, Astaghfirullah, ya Allah, ampunkanlah, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Itu pun dikira sebagai qiyamul lail, mendirikan malam. Kemudian ni baca Quran ataupun dengar Quran ataupun zikir lagi. Kemudiannya buat baik, sebagai contoh, buka handphone, kasih donation dekat masjid ke, for example. Itu pun dikira sebagai qiyamul lail. Okay. So selalunya kita dengar qiyamul lail, kan, dekat masjid, Ustaz. Selalu kata qiyamul lail dekat masjid, maksudnya kena pergi masjid, solat tahajud lah apa semua. Betul tak? Itu dikira sebagai qiyamul lail juga. Sebab apa? Sebab bila kita kumpul, kita
solat tahiyatul masjid, kita solat tahajud, kita solat taubat, kita solat hajat, lepas tu kita end the night kan dengan solat witir. Itu semua adalah kita menghidupkan malam. Sebab tu sekarang kita dah kaitkan. Kalau qiyamul lail je solat malam, tak salah, which is true, betul. So sebab itulah dalam fardu ain kita ni kita belajar. Macam example malam ni, conditions to follow imam, forms of following imam dan sebagainya. Ini semua antara fardu ain kita berkenaan solat, dan secara Alhamdulillah, excuse me. Dan secara praktikal, hadis ini boleh digunakan. Contohnya adalah kita menghidupkan malam. Dan apa natijah dia? Natijah ni apa? End goal dia, outcome. Okay, adalah manusia tu kalau dia sering melazimi qiyamul lail, bangun malam zikir, bangun malam baca Quran, bangun malam solat, solat sendiri ke, solat dengan family ke, menghidupkan malam yang pentingnya, maka insya-Allah dia hanya akan bergantung 100% dependent to Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kan kadang kita masih lagi depend ke orang. Kalau orang ni tak ada dengan kita, macam mana kan kita nak hidup. Macam example kawan aja, kawan kan, kawan, alamak ni macam mana ni, kita kawan dah lama ni, kalau dia dah tak kawan aku lagi, aku tak ada kawan lain. Tu antara kita punya sifat manusia. Memang tak salah, manusia kan, kita perlukan bantuan, perlukan advice dan sebagainya. Tapi bila mana orang tu dah selalu lazimi qiyamul lail, sebab apa? Sebab hidupkan malam ni jarang, jarang sekali. Macam macam mana nak cakap, bukan jarang lah, selalunya alone time. Bila dia dah ada alone time sendiri kan, muhasabah, baru dia tahu aku berdoa ni memang direct to Allah SWT. Maka insya-Allah outcome dia, natijah dia adalah seorang Muslim, seorang hamba itu bergantung hanya pada Allah SWT, dan itu memang dia punya jalan yang terbaik. Kalau kita belum sampai tak apa. Memang kita manusia, kita perlukan ini, itu dan sebagainya. Okay. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Okay, itu sebanyak perkongsian satu hadis mengenai fardu ain solat. Kita masih dalam solat kita. Okay. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan di mana kita stop, iaitu share sekejap. Okay. Okay. Ni ke? Oh, Jumaat semua dah. Okay, maksudnya last time kita dah selesai pada intention of being an imam. Dia wajib pada mana, kan? Okay, so ini dia, kita dah lepas last time, last class, okay? So pada hari ini insya-Allah kita akan sambung dengan conditions to follow imam. For example, okay, saya jadi makmum. Makmum ni apa, Ustaz? Makmum adalah orang yang ikut imam. So dalam English dia panggil follower. Kan, kalau solat kan kita bagi kepada dua. Solat fardi, solat sendiri, maksudnya adaan lillahi ta'ala. Dia solat sendiri, dia bukan imam, dia tak ikut imam, dia bukan follower. Yang kedua adalah solat jamaah. Solat jemaah ini adalah more than one. Maksudnya dua je dah jadi jemaah. So kalau solat jemaah kan, dia ada, pastinya ada imam, ada follower. Kalau jemaah more than two, maksudnya dia ada followers. For example, satu imam, dua jemaah. Okay, so sekarang kita akan bincangkan tentang solat jemaah. Kan, sebab solat sendiri kan, dia akan niat sendiri, adaan lillahi ta'ala kan. Tak perlu nak sebut imam atau makmum kan. Okay, so sekarang ini kita fokus kepada solat jemaah. Okay, more than one, dan mesti ada imam, dan bila ada imam pasti, of course, ada follower. Okay, so example, saya saya makmum, saya menjadi follower. Okay, so bila saya nak ikut seseorang imam, okay, the one who I follow, dia, inilah dia conditions dia. Okay, so to faham. Sebab apa? Sebab ini actually dia mendalam sedikit dan boleh jadi quite dry. Okay, tapi saya try, okay, sampaikan dengan sebaik mungkin. Dan insyaAllah kalau dah dapat cover ni, okay, dan Alhamdulillah lah, baru kita dah kenal pasti. Sebab jangan takut, jangan takut. Selama ni kita solat, insyaAllah
ada ilmu sebanyak mungkin, knowledge kan. Kita sometimes jadi imam, okay, dengan family kan, ataupun dengan kawan, ataupun dengan saudara mara kan. Kita jadi imam. Ataupun ada mungkin yang imam dekat part time dekat masjid, surau ke apa kan. Alhamdulillah, don't worry. Okay, kita juga pastinya akan jadi makmum juga, followers. Sometimes ikut dekat masjid, ikut family atau ikut abah kita solat kan. So, don't worry. Sekarang ni kita akan pelajari details dia, okay? Untuk kenal pasti, okay? Bila mana kita lebih yakin untuk the conditions of mengikut imam. Alright? So firstly, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Salim Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, berkata penulis kitab Syekh Salim Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, syurutul qudwah ahada asyar. Okay, ada 11 ada 11. An la ya'lama butlana salati imamihi bihadathin aw ghairihi. Okay, kita go one by one. The makmum, okay, ataupun the follower, okay, shouldn't know of any invalidity of the salah of his imam due to ritual impurity or anything else. Okay, itu syarat pertama. Okay, macam mana kita nak explain? Bila mana seorang yang nak jadi makmum, okay, for example tadi saya kan, saya tak tahu, okay, saya tak tahu kalau ada apa-apa yang merosakkan solat imam, the imam yang saya follow dengan hadas ataupun dengan perkara yang lain. Okay, saya tak tahu. Sebab apa? Sebab ini syarat, okay? Ini syarat. Sebab kalau saya tahu, for example, saya nak ikut imam, okay? Imam, katalah imam nama dia apa? Imam Ahmad je lah. Imam Ahmad, okay? Imam Ahmad. Saya nak ikut Imam Ahmad dan saya tahu solat dia ada tak sahnya. For example kan, hadas, okay? Saya tahu before this, dia pergi toilet, dia buat hadas kecil kencing ke apa kan, buang air, kemudian saya nampak dia tak ambil wuduk, dia keluar, dia terus solat. Saya tahu, okay, ini bukan masalah kita husnuzon ustaz, sangka baik. Ini fakta. Maksudnya kita nampak dia pergi toilet, lepas tu mungkin dia lupa nak ambil wuduk, ataupun dia for whatever reason hadas lain, for example lah kan, ataupun ada kerosakan dalam solat dia, for example ada najis, kita tahu batal, kita tahu, maksudnya kita dah langgar syarat untuk kita menjadi makmum. So bila saya tahu, saya tak boleh ikut imam tersebut. Okay, simple. Okay, so ini number one. Ini diletakkan top pada syarat untuk follow imam. Sebab apa? Bila mana kita, senang je nak ingat. Bila mana kita tahu imam bukan bermasalah, maksudnya dia dosa ke apa, tidak. Dia dalam keadaan yang tak dalam impurity, for example. Dia dalam hadas, dia tak ambil wuduk. Ataupun bila kita diri nak ikut imam, sekali kita dengar, kita yakin dia kentut, for example. So dalam keadaan hadas kan, tak berwuduk. So kita tahu, maka kita dah langgar syarat. Maksudnya kita tak boleh ikut imam tersebut. Okay. So kalau nak ikut, nak syarat ni kan, maksudnya kita diri, for example saya kan, dengan Imam Ahmad tadi kan kat depan, saya tengok, okay tadi saya nampaklah juga dia ambil wuduk kan, lepas tu saya check, nampaklah tak ada najis sebagainya. Kemudian okay, saya yakin, okay, saya tahu dia semuanya okay kan, maksudnya shouldn't know of any invalidity. Maksudnya, saya yakin apa yang saya hukum secara nampak zahir, saya tahu dia ada wuduk, okay, settle. Dan Allahu Akbar, saya ikut dia sebagai makmum. Alright? Okay, clear. Dalam 2 minutes, okay? Alright. Yang kedua, an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Okay, kalau ni bahasa English ni apa? It should not be such that according to the madhab of the ma'mum, the salah of the imam is invalid and has to be repeated. Okay, ini dia masuk dalam fiqh. Kan, sekarang ni kita banyak dengar, Ustaz, mazhab ni, saya pening lah. Okay, betul. Memang, kalau kita sebagai orang awam, general public, kita for example dekat Singapore lah, kita kan memang ikut
Office of Mufti, MUIS semua majority adalah mazhab Syafi'i kan? Okay. So for example, kalau kita lihat imam, okay, lihat imam for whatever reason dia ikut mazhab lain lah, for example, di mana mazhab dia adalah mungkin dia boleh gerak banyak kali more than dia boleh three or more pergerakan besar. Kan kita ingat kan mazhab Syafi'i, kita tak boleh gerak tiga pergerakan besar secara berturut-turut, betul? Macam example kita nak pergi isikan soft kat depan pun, kita kan jalan kanan satu, kiri dua dan kita pause, betul? Okay. Kemudian kita sambung lagi kan? Boleh. One, two. Okay, dah isi saf kan? Itu banyak-banyak syarat kan? So, for example, kita lihat satu imam ni kan, memang dia berlawan. Maksudnya memang apa yang dia buat tu sebenarnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, membatalkan, tak sah, kena repeat. So, bila kita tahu, for example, jarang lah kan. Ini just letak as syarat. Sebab sometimes outside of Singapore ke, things happen. Orang practice different stuff kan. Kadang-kadang dia goyang-goyang lah, dia buat apalah. Dan kita tahu bahawa dalam mazhab kita, apa yang orang tu buat adalah batal. Solat dia sebenarnya tak sah dan dia perlu repeat kan. So bila mana kita tahu, maka ke atas kita tak boleh ikut imam tersebut. Okay. Alright. So, dalam keadaan Singapura, ini jarang berlaku lah. For example, kita masuk dalam masjid, kita tengok kan, orang ni adalah normal, normal practice. Macam mazhab Syafi'i kita normal, solat, angkat tangan, solat, letak tangan, bacanya, normal semuanya. Maka dah tak payah check lah benda ni. Okay. So yang first tadi syaratnya adalah kita yakin. Senang cakap kita yakin imam tu tak ada apa-apa yang hadas ke kotoran ke yang batalkan solat dia. So kita boleh ikut. Yang kedua adalah apa yang imam tu buat, okay, orang tu tengah buat, tak ada apa-apa yang berlanggar dengan pegangan kita dalam fikir. Maksudnya for example dia solat lepas tu tangan dia gini satu dua tiga empat dia goyang-goyang ke apa ke kan. Maksudnya bila mana dia dah berlanggar dengan kebiasaan apa yang kita amalkan dalam pegangan kita, our school of thought, mazhab kita dan sebagainya. Okay, maka automatik uh, kita dah langgar syarat untuk jadi makmum kepada dia lah. Dan kalau mungkin nampak orang lain yang boleh jadi imam, okay, kita ikut. Ataupun kita ada jemaah sendiri, kan? Kita ada orang nak ikut kita jadi makmum. So, okay. So, tak ada masalah di sini. Ini hanyalah guideline. Okay, untuk kita menjadi makmum dengan adanya syurut dia, syarat dia. Okay, alright. Number 3. An la yakuna ma'muman. Okay, bila mana kita nak ikut seseorang imam. Okay, imam tu tidak boleh menjadi makmum kepada orang lain. Okay. So for example, saya, okay, ni senang. Every time kita repeat senario gini jadi senang nak ingat lah. Saya nak ikut imam tadi, imam nama Ahmad, betul? Kan? Sekali bila saya nak pergi jalan depan, dah ambil uduk semua kan? Pergi belakang Ahmad ni, sekali saya tengok, oh, dia makmum kepada orang lain. Maksudnya dia tengah ikut orang lain. So, dia tak boleh jadi macam gitu. Jadi imam, kemudian Ahmad jadi makmum, kemudian Ahmad jadi imam kepada saya. Tak boleh. Itu syarat dia. So, kalau dalam situation macam itu, apa nak buat Ustaz? Okey, pergi sebelah Ahmad, kita jadi sama-sama jemaah kepada imam yang depan sekali. So itu dah ada problem, ada solution sekali. Okey, dah 3 Maksudnya kalau kita nak ikut orang tu, pastikan dia bukan makmum kepada imam lain. Kalau dia makmum pada imam lain, kita ikut jemaah tersebut. Okay? Alright. No an illiterate person. Apa?
wala ummiyan. Okay, illiterate person. Maksudnya apa? Okay, kalau dalam bahasa, before kita tengok ini before kita tengok footnote dia. Dalam bahasa ummi, dalam bahasa Arab, example, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak boleh tengok huruf. Itu maksud ummi dalam bahasa Arab. Kalau English dia translate apa? Illiterate kan? Okay, mari kita baca footnote dia. A qari, one who recites Quran properly, may not follow one who is unable to recite Al-Fatihah properly, irrespective of him being unable to recite the other verses properly beside Al-Fatihah or not. Okay, so ini satu hukum Okay, sekarang maybe kita tahu. Oh, selama ni saya nak tahu Ustaz. Saya nak tanya. Sekarang ni kita dah come to this topic. Okay, for example seorang yang tadi example dia, seorang yang boleh baca Quran, dia boleh, tak semestinya qari lah dia boleh baca Quran dengan baik, dia dah Iqra kira dah habis lah, okay, bacaan dah baik, dia dah check dengan guru dia dan sebagainya, Fatihah dia memang baik walaupun tak perfect. Nabi Muhammad punya Fatihah saja perfect kan. Okay, kemudian dia tidak boleh ikut jemaah kepada imam yang tak boleh baca Fatihah dengan betul. Ini satu hukum. So the next question is, Ustaz, kadang-kadang dekat masjid ni kan imam dia pun baca tak begitu baik lah. So macam mana? So ada some situations, okay. Kalau betul-betul seorang tu tahu bahawa imam tu memang baca Al-Fatihah rosak, huruf salah, baris salah, mana dia punya sabdu semua salah, kan? Maka ada dua cara. Satu adalah dia berhentikan solat dia. Macam mana? Okay, boleh beri salam ataupun just walk off, keluar. Satu. Yang kedua adalah dia sambung tapi dia niat. Niat apa? Ini dinamakan sebagai, saya type Mana type nak type ni. Okay. Mufaraqah. Ini ilmu mufaraqah. Apa tu mufaraqah? Adalah berpisah. Faraqah. Maksudnya dia walaupun ikut, okay, tapi dia dah niat mufaraqah. Dia tak makmum kepada imam yang tak boleh baca Al-Fatihah dengan baik tu. Sebab apa? Tengok ni. Okay. Walaupun dia boleh baca surah lain dengan baik ke, dia hafal banyak surah ke apa, tapi Fatihah ini adalah apa dia? Rukun. Kan? Walaupun kita baca Fatihah sahaja, solat kita sah dan Fatihah tu rukun. Tak baca surah lain, other verses pun sah. So Fatihah ni very 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 important. Rukun yang tak boleh ditinggalkan dalam solat. Alright? So sampai sebegitu. Kalau seorang yang ikut imam tapi dia tahu imam ni baca rosak Fatihah dia, baris ke mana, panjang pendek sembarangan, sabdunya ke mana, kan, dia boleh stop solat sendiri ataupun dia continue tapi niat mufaraqah, solat sendiri, tak bermakmumkan imam yang tadi tu. Okay, ini boleh berlaku juga, sebab tu masjid-masjid kena ambil, pentinglah benda ni. Tak boleh ambil sembarang-sembarang. Kena train imam, baca betul-betul dan sebagainya. Okay. Ustaz, kalau saya pun tak pandai sangat lah. Jadi saya pun ikut aja imam yang baca Fatihah dia, pada saya macam okey. Then itu okey. Okay. Dia ikut situation. Kalau macam kita, okay, plus-plus kita dengar pun macam normal dan betul dan sebagainya, okay. Then awak boleh ikut imam tersebut. Alright? So sebenarnya everyone is responsible
everyone kena perbaiki bacaan, kena belajar Iqra, kena kalau dah lepas Iqra semua Ustaz saya dah hafal Fatihah, saya boleh baca semua. Check dengan ustaz, check dengan ustazah awak. Betul tak ustazah saya baca? Sebab Fatihah ni adalah rukun dalam solat. So, kalau pun Al-Fatihah kita ni uh, tak meyakinkan, kita perlu improve. Sehingga kan dia ada syarat ni tau dalam untuk kita ikut imam. Syarat dia perlu baca dengan betul. Tak sedap tak apa. Kalau tak baca macam Syekh Mishari Al-Afasi pun tak apa. Tak baca macam imam-imam dekat Mekah ke Madinah tak apa. Yang penting sebutan betul, panjang pendek betul, baris betul, sabdu, syaddah betul. Okay. So ini pun responsibility kita lah. Sebagai makmum tau. Apatah lagi sebagai imam. Kita nak lead solat ni. Tapi jangan pula kita jadikan ini sebagai alasan. Ustaz, saya punya Fatihah saya masih tengah training lah. Jadi saya selalu tak jadi imam. Tidak. Macam mana nak jadi bagus? Kena praktis. Kan? So itulah dia. Alright. Satu, dua, tiga, empat. Walau ummiyan. Okay. Wa an la yataqaddama alaihi fil mawqifi. Okay. The makmum should not stand ahead of the imam. Okay. Ini simple. Simple. Okay. Kalau seorang yang nak ikut imam kan, follower kan, sama ni luas solat pun sama. Macam nak pergi dulu zaman Nabi berperang dan sebagainya kan. Kalau ada leader pastinya di depan, leader yang lead guide kan. So sama dalam solat. Okay, so jaraknya paling dekat kita boleh diri dengan imam adalah kita punya buku lali ataupun kita punya kaki heel tu belakang daripada imam punya buku lali dan heel kaki. Okey, itu paling dekat. Tapi selalunya kita kan ambil langkah selamat. Kan, safety lah. To double confirm. Memang kita dah belakang imam. So macam mana? Kadang kita diri belakang. Kadang belakang lagi ikut satu tempat sujud. Which is better. That's the way. Okay. Sama juga. Maksudnya, di sini dia berkait rapat dengan kita punya positioning of stand, kita punya qiyam kena belakang imam, tak boleh depan, tak boleh sama pun tak boleh. Dan juga depan lagi lah tak boleh. Kalau awak follower, kena imam depan. Kalau awak nak depan, maka terbalik awak imam. Okay? Kemudian ni disambung dengan apa? Wa ay ya'lama intiqalatil imam, ataupun intiqalati imamihi. The makmum should be aware of the movements of his imam. Okay, perlu tahu imam buat apa. Macam mana nak tahu? Boleh. Sebenarnya itulah sebabnya. Kalau khusyuk tu, kan, fokus tu adalah rukun, maka sebenarnya banyak orang yang solatnya tak sah. So sebab tu Allah tak letakkan khusyuk sebagai uh, syarat sah rukun solat. Fokus. Maksudnya di sini kita boleh lihat. Sometimes kita tengok dekat TV. Imam rukuk ke, kan, imam sujud ke. Uh, tapi most of the time kita dengar apa? Imam sendiri takbir, imam sendiri sujud, ataupun kita dengar muazzin ataupun Bilal, kan? So itulah dia. Okay. Kita tak boleh diri depan imam. Kemudian kita kena tahu movements of imam. Okay. Kemudian dia, the imam and the makmum are in the same masjid or approximately 300 arm lengths apart. Okay. So for example, Ustaz, kalau kita solat biasa, even kalau Friday prayers, kita kan dalam the same masjid, so settle. Okay, betul. Tapi sometimes Ustaz, kita solat dekat open field, kita solat dekat bawah blok, kita solat even sometimes ada dekat hall besar expo.
kan, ataupun dekat stadium. So macam mana? Kira masjid tak Ustaz? Okay, dia bukan masjid. Okay. Masjid ni apa? Masjid ni adalah tempat, memang nama dia pun tempat sujud sajadah masjid kan. Tapi dia punya guideline yang lain. Saf seperti safnya tak terputus, dan juga ini guideline dia juga 300 arm lengths apart. So macam mana? Ustaz, kalau kita solat kat stadium daripada hujung sampai ke hujung, dah more than 300 arm length Ustaz. Kan? Betul tak? So 300 arm, satu arm length probably like around, cakaplah 1 meter. Kan? So 300 around 300 meter. Tapi kalau jauh lagi boleh tak? Boleh. Yang penting adalah softnya tidak terputus. For example kita solat kat stadium, okay, kita ambil stadium, imam dekat dalam, jemaah semua. Lepas tu saf-saf yang lain terputus dekat gate dan sebagainya, diorang sambung dekat blok sebelah pula. Boleh tak? Jawapannya kalau ikut hukum, tidak dapat jemaah yang sama lah. So begitu juga for example dekat Masjid Haram, kan, imam dekat area Kaabah. Kemudian orang akan buat circle kan, circle Kaabah sampai ke Masjid Haram, sampai ke luar dekat tingkat satu, dekat luar hotel, dekat luar shopping mall semua kan. So kenapa? Kenapa boleh? Sebab saf ni masih tersambung daripada Masjid Haram, daripada Kaabah, Masjid Haram, keluar semua. Sambung. Dia once dah putus. Once dah putus. At least for mazhab Syafi'i, maka tak dapat jemaah dengan imam tersebut. Okay, so in the same masjid, of course, 100% boleh lah. 100% boleh. Memang dah the same distance dan sebagainya. For example, Ustaz, dia masjid ni dia 5 tingkat. Daripada basement, tingkat 1, 2, 3, 4. So, ada yang memang tak nampak imam pun. Boleh ke? Boleh. Dia the same place. Itu dah confirm boleh. Tapi kalau not the same place, jauh, tu ada guideline dia. Pastinya, safnya harus bersambung. Okay. Right. So kita dah dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kemudian, wa ayyajtami'a fi masjidin au fi 300 dhira'in taqriban. Ni yang tadi. Di dalam masjid ataupun 300 arm length. 3 arm length. 300 arm lengths apart. Okay. Takriban ni apa? Plus minus. Okay. Sebab tu dia bukan betul-betul 300 meter ke, distance dia macam mana. Kalau 400, 420 boleh tak Ustaz? Okay. Kalau safnya tidak terputus, maka boleh. Dan juga pastikan kalau organizer, ni untuk organizers nak buat, dan letaklah speaker yang banyak-banyak sikit. Jadi semua orang terus tahu. Kan syaratnya makmum perlu tahu imam buat apa. Dia bukan main agak-agak tengok depan buat apa ni. Oh sujud okey sujud. Itu tak dapat ikut imam. Alright. Wa an yanwi al-qudwata awil jama'ah. Apa maksud dia kat sini? Kita baca translation dia. The makmum intends to follow the imam or the congregation. Okay, so ini adalah simple. Maksudnya dia berniat untuk imam ataupun menjadi dalam jemaah. Okay, so for example, seorang tu macam saya tadi kan, saya nak join imam, nama dia Imam Ahmad, betul? So saya perlu niat untuk ikut dia, yang Imam Ahmad ni, ataupun ikut jemaah. Ikut jemaah. So, Ustaz, itu memang basic lah. Kita kan dah niat makmuman. Ya, betul. Sebab itu dia jadi syarat. Sebab sometimes orang main angkat Allahu Akbar, tapi dia tak niat nak ikut imam atau ikut dalam jemaah tersebut. Maka dia tak dapat syarat dia, dan boleh jadi paling teruk sekali, dia hanya ikut tapi dia solat fardi, solat sendiri. Sebab tu syaratnya adalah untuk niat makmuman, kena tahu dia ikut imam ni dan kena tahu dia join the jamaah. Okay. So daripada bila nak
takbir tu sendiri. Okay. If the follower neglects to do so, salah is as if he had performed it alone. Ni tadi baru kita bincangkan. Dia ikut. Tapi kalau dia tanpa niat, kan, dia termiss dan sebagainya, maksudnya dia seolah-olah solat sendiri. Okay. Kalau purposely, okay, dia invalidate one salah. Okay. Alright. So, kemudiannya. So, maksudnya di sini syarat penting tau. Bila mana kita nak jadi jemaah, for example, kita kadang-kadang kita join solat masbuk. Masbuk apa Ustaz? Masbuk ni adalah imam tu atau jemaah tu dia dah start dulu. Baru kita join afterwards. Kita tak join sama-sama awal. Kan? Masbuk solat. Sometimes kita masbuk, kita join solat lambat sikit, tapi kita tak perlu tambah rakaat. Maksudnya on the same first rakaat. Okay. Itu satu. So masbuk ni, bila mana kita nak takbir tu ataupun before, then, okay, kita memang dah niat. Makmuman. Kan? Allah, kita dah niat makmum. So itu syarat. Okay. So, lepas hari ni, kadang-kadang kita nak ikut jamaah kan, pastikan kena niat, kita kena intent, kita kena tahu yang kita ikut jamaah. Alright. Kemudiannya, saya nak baca bahasa Arab dia dululah. Okay. Wa ayyatawafaqa nazmu salatihima. Okay, the imam and the makmum conform to each other in the movement of salah. Alright. For example, okay, so makmum ni, kan, makmum ni, dia play a bigger part, a bigger role untuk dapatkan syarat ni. Sebab apa? Okay. Seorang yang dah solat, dah jadi imam kan, dia boleh jadi, dia tak perlu, dia tak responsible untuk siapa yang akan ikut dia. Kalau tambah. Maksudnya for example, dia dah solat dulu dan orang yang ikut dia. Okay. So dia tak responsible. Betul? For example, dia solat Jumaat, kan, solat Friday prayers. Dia tak responsible untuk orang yang lewat semua. Siapa yang dah ada pada jemaah tersebut, baru dia responsible. Betul? Tapi yang nak ikut ni, dia perlu yatawafaqah, muwafaqah. Perlu ada, apa Englishnya tadi, dia gunakan word conform. Maksudnya dia perlu sependapat, seiring. Dia tahu, dia agreeable to it. Maksudnya, okay, dia makmum kan, dia datang masjid Friday, dia datang masjid lepas khutbah kan. So lepas khutbah memang Friday prayers 2 rakaat. So dia, okay, imam ni solat Friday prayers 2 rakaat. Okay, dia pun Allahu Akbar. Tu maksudnya dia dah capai syarat dia. For example, dia datang masjid pukul 7:15 PM. 7:15 PM. Oh, ni tengah jemaah ni. Pastinya solat maghrib. So dia confirm. Baru yatawafaqah. Imam solat maghrib, dia solat maghrib. Itu maksud dia. Okay. Dia tak boleh, ni apa ni? Dia ragu-ragu ataupun dia ikut, bolehlah, imam solat maghrib, imam, okay, ambil 4 rakaat, imam solat Zuhur ke ni, kira aku solat asar lah. Tak boleh, itu bukan maksud dia. So ini dia, yatawafaqa nazmu solatihima. Untuk imam pula, untuk imam, okay, bila mana dia nak start solat tu, kalau dia dah ada jemaah, okay, kalau dia dah ada congregation, baru nanti dia akan ingatkan dan sebagainya. Okay, kita nak solat apa? Zuhur, asar. Okay, kalau solat fardu on a daily basis, biasanya tak ingatkan lah. Tak ingatkan jemaah sebab sekarang Zuhur dah 12:50 plus. Okay, so cakaplah 1 PM. 1 PM solat kat masjid, jemaah confirm Zuhur. 4 PM atau 4 plus plus, jemaah dekat masjid confirm asar. Kan? Then 7 plus maghrib, 8 plus isyak. So itu dah tahu. Tapi for example, solat tambahan macam solat Jumaat ataupun solat raya, kan? So mereka akan ingatkan. Solat raya kan? Okay, kita akan solat raya, takbir 7 kali, 5 kali second, kan? Baru itu akan ingatkan.
Jadi bukan maksudnya dia solat raya, orang lain ikut, jemaah lain ikut, tapi niat apa? Tahajud ke, niat solat taubat ke apa? Itu tidak boleh. Solat jenazah, for example. Okay, imam dah cakapkan, okay, kita akan solat jenazah. So orang yang nak ikut tu confirm kena ikut solat jenazah, bukan dia nak solat Zohor ke apa ke. Alright? And then kita ada an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatal mukhalafah. Apa maksud dia? The makmum should not differ with the imam regarding those sunnah which do not permit contradiction. Okay, kita baca footnote dia. If the imam omits a sunnah that the makmum cannot add without considerably lagging behind, such as the first tashahud, okay, then it is unlawful for the imam, for the makmum to perform the missing sunnah. Okay, he must follow the imam. If he performs it anyway, intentionally, knowing that it is unlawful, it invalidates his salah. If the sunnah omitted by the imam can be done without much of a lag, such as jilsa al-istiraha, then makmum may add it without ceasing his participation in the jama'ah. Okay. So, dalam solat, dalam kita nak mengikut imam, alright, kita perlu ikut sepenuhnya. Dia tak boleh differ daripada imam dalam perkara sunnah. Okay, dalam perkara sunnah. So, for example, kalau imam tu, imam tu, dia tak buat apa tadi? Example, jilsa istirahat. Apa ni? Duduk di antara, for example, sebelum kita nak diri for the next rakaat kan? Kan ada, kita dah belajar duduk sunnah kan? Sekejap baru kita diri kan? So, imam tu dia tak buat sedemikian. For example, dia daripada sujud, kemudian Allah, dia terus straight diri. Kan? Dia diri terus. So, dia tak buat sunnah tu. So, kita kalau sunnah tu kita nak buat, dia tak boleh yang lag behind terlalu jauh sangat. Okay. Tapi juga, for example, kalau imam tu, kan, dia tak buat sunnah tersebut, kalau kita tambah sunnah tersebut, kemudiannya lambatkan dan sebagainya, it might invalidate our solat. So, last point ni, senang aja. Apa yang senang Ustaz? Okay, senang aja. Apa-apa yang imam lakukan, maka kita ikut bersama. For example, seseorang yang tak cakaplah, yang tak membaca ataupun tak amalkan kunut pada subuh, kan ada kan, kita pasti dengar ada mungkin saudara ke yang tak baca kunut subuh kan. Tapi for example, kalau masjid tu amalkan kunut subuh, maka dia tak boleh langsung sujud dan sebagainya, perlu tunggu walaupun dia tak angkat tangan, dia tunggu dan sebagainya. Itulah dia maksudnya makmum tak boleh defer uh, dengan imam dalam perkara-perkara. Senang cakap, makmum ni kalau syarat dia adalah dia nak ikut. So, ikut segalanya apa yang imam lakukan. Itulah dia. Right? The makmum should follow his imam. Inilah, kita masuk last. Okay? So, for example, last kali it invalidates one's salah to say takbiratul ihram simultaneously with the imam. Okay, so for example, bila mana imam takbir Allahu Akbar, baru kadang-kadang kita dengar Bilal dekat masjid atau muazzin pun Allahu Akbar kan. Sebab tu kita sebagai makmum, ini antara syarat-syaratnya, di mana semuanya didahulukan biar imam dulu. Biar imam. Kita buat apa? Kita nak race dengan imam, nak cepat-cepat dan sebagainya. Kita kan makmum. Betul tak? Kita follower. Dah namanya pun follower, kita tak perlu nak cepat daripada imam dan sebagainya. Bukan pada takbir sahaja, tapi pada pergerakan juga. For example, bila imam Allahu Akbar rukuk, kita bagi dia imam dulu, rukuk dulu, baru Allahu Akbar. Tak ada yang
Yang terlalu lama sangat. Maksudnya apa? Ustaz, kalau kita tak follow, kan, nanti imam cepat sangat, nanti kita miss. Kan nanti batal kalau kita tiga tiga movement lambat, Ustaz. Tak ada yang lambat sangat. For example, imam rukuk, Allahu Akbar rukuk. Kemudian kita baru Allahu Akbar. Unless imam tu pun dia tak jaga tu maknina, dia tak ada pause dan sebagainya. Dia cepat sangat. Allahu Akbar, Zami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu baru ada masalah sikit lah. Kalau tak, selain tu in general, okay, kita just sebagai makmum, kita play our part lah. Kita biarkan, okay, kita biarkan imam lepas dulu. Tak ada kalahnya dekat situ pun. Memang itu adalah syaratnya sebagai seorang makmum to follow an imam lah. Okay. So itulah dia. Okay. Sedikit sebanyak di mana kita dapat cuba untuk cover conditions to follow imam. Alright. Okay. Okay, saya cek sekejap. Oh, ada soalan. Okay. Okay, saya rasa saya ambil soalan lah. Dan kalau apa tu, dah tiba masanya, dan maybe next time baru kita akan sambung di mana the forms of following imam. Sebab dalam forms of following imam ni, kita tengok ada chim-chim words dan juga terms, right? For example, hermaphrodite. Apa tu? Khuntha birojulin. InsyaAllah next time, okay, akan lebih interesting di mana kita akan bincangkan, okay, siapa yang boleh jadi imam. Okay, kalau Hunsa apa Ustaz? Nanti kita akan sambung. Nanti kita ada tanya lagi transgender dan sebagainya, kan. Kita akan sambung pada kalau kita ambil sekarang ni, maksudnya tak begitu sempat lah. Okay, kita ambil soalan-soalan sedikit. Okay, Ustaz, saya ada soalan. Okay, soalannya, kalau kita lambat masuk solat jemaah, macam mana nak niat? Okay, dan apa nak buat sekiranya kita join solat maghrib pada rakaat kedua? Apa nak buat? Okay, good question. Alright. Yang pertama adalah kalau kita masuk solat jemaah, macam mana nak niat? Okay. Kan tadi kan, masuk jemaah ada dua types. Dua types. Maksudnya, jemaah kita dah memang ikut awal dengan imam. Kan? Itu maksudnya macam biasa. Makmuman lillahi ta'ala. Kan? Apa-apa solat, kemudian makmuman lillahi ta'ala. Okay. Allahu Akbar. Kemudian ni masbuk. Masbuk ni adalah masuk lewat. Walaupun lewat pada the same rakaat ataupun masuk ni, for example, rakaat kedua, kan. Okay. So, sama juga. Niat dia adalah musolli. Maghrib, kan? Example, maghrib. Musolli fardal maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Tu niat dia. Tak ada niat apa sebut masbuk ke apa, kan. Yang penting kita tahu kita ikut imam, kita masuk jemaah. Okay, kemudian Allahu Akbar. Kita masuk rakaat kedua, kan? Okay. Rakaat kedua maksudnya mereka dah solat satu rakaat. Betul? Okay, dah solat satu. So that second rakaat mereka akan ada tahiyat awal. Betul? Okay, so kita ikut tahiyat awal. Kemudian mereka punya third rakaat adalah kita punya second rakaat. Betul? Okay, so mereka akan tahiyat akhir. Kita pula akan ikut tahiyat tu, tapi maksudnya itu tahiyat awal kita. Maksudnya kita dah dua rakaat. Dan apabila kita dah buat dua rakaat, maghrib berapa rakaat? Maghrib tiga, kan? Okay, so kita dah dapat first walaupun kita ikut mereka second. Kita dah dapat second sebab walaupun kita ikut mereka yang last, third, kan? So kita tambah, dah lepas tahiyat ni, kita bangun untuk rakaat ketiga. Itu rakaat terakhir kita dan kita akhirkan dengan tahiyat akhir. Maksudnya dalam kita solat join masbuk rakaat kedua ni, kita akan ada tiga tahiyat. First, second, third. Okay. So apa kita nak buat? Itulah dia. Tambah satu rakaat. Dan juga tahiyat akhir. Okay. Kemudian soalan, kalau kita tengah kodok solat maghrib, tiba-tiba ada orang fikir kita solat isyak and dia join kita. Niat kita kodok maghrib tu sah ke? Vice versa. Okay. Dia macam gini. Kalau kita sebagai orang yang kita solat, kita dah tahu cara dia macam mana. So for example, kita solat
maghrib kan. So orang ingatkan solat isyak. Okay, ni maksudnya bukan dekat masjid lah. Okay, dekat mana-mana, dekat kerja ke. So kita solat maghrib ni kan. Kemudian mereka nak masuk sebagai jemaah, mereka ingat solat isyak. Dua perkara boleh buat. Yang pertama adalah kalau kita tahu kan, kalau kita tahu mereka nak join kita walaupun dah luar waktu maghrib, kita boleh block. Macam nak block? Boleh angkat tangan macam ni ataupun letak tangan di bawah. Indicating that kita tak solat isyak. Okay, tu ilmu. Tapi kalau mereka ikut juga, jadi macam mana? Tak sah ke? Jawapannya adalah sah. Jawapannya sah. Maksudnya mereka solat isyak tapi niat kita masih niat maghrib. Alright? So tak ada masalah. Okay, ni ada individual message Okay, Assalamualaikum Ustaz. Am I still Jemaah if there is a gap because of a road when solat outside Masjid Haram or Masjid Haram? As we did Jemaah outside of the hotel that was near the masjid, and the Ustaz had also mentioned that we won't be in Jemaah if we were blocked by a wall. Are you able to clarify on that? Okay, di sini of course lagi-lagi tentang tempat di mana application of different school of thoughts banyak kan. So kalau example saya berpegang pada pendapat, okay, walaupun ustaz lain pun ada kata lah, sebenarnya the best is kena solat dekat dan sebagainya kan. Saya berpendapat, okay, kalau Masjid Haram kan, kalau kat luar tu, yang luar, uh, yang mereka selalu bentang, ni lah, bentang sejadah luar kan, luar betul-betul dah luar hotel tingkat 1 kan. Saya berpendapat bahawa masih lagi boleh ikut jemaah dalam jemaah. Sebab apa? Sebab kita masih lagi tidak terputus walaupun dah luar Masjid Haram. Tu first. Secondly, yang Ustaz kata pun ada sandarannya juga. Sebab apa? Sebab bila di mana memang betul. Kalau kita tak nampak saf depan ataupun kita tak nampak continuity berterusnya saf sehinggalah ke Masjidil Haram, maka high likely bahawa dalam pendapat ustaz tersebut adalah tak dapat jamaah. Tapi pada saya bila mana kita dah nampak saf depan dan sebagainya, sampai depan kita nampak, maka kita yakinnya kita, we don't have any doubts that saf depan tu mereka sendiri bersambung dengan saf lagi depan. Alright, ni untuk kalau barang siapa yang umrah, solat kat Masjid Haram, solat kat Masjid Nabawi, okey sikit, dia tak ramai sangat kan. Even kat luar pun memang dah ada kapet dan sebagainya kan. So, masih sah sebab pintunya terbuka dan sebagainya. Okay, Wallahu ta'ala alam. So for me, personally for me, luar hotel tingkat 1, yes boleh. Tapi yang dekat musola tu, tu ada beza pendapat juga. Ada, kalau mazhab Syafi'i itu tidak dibolehkan. Mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain, mazhab Maliki, Maliki tak silap, itu boleh kan, sebab mereka ada cermin yang terbuka, so boleh nampak solat di hotel punya musola dekat level 2 tak silap saya. Okay, so Wallahu ta'ala a'lam. Okay Ustaz, kalau masuk 3 rakaat kena ada 2 more, kena add 2 more. Ni kalau masuk 3 rakaat, maksudnya kalau masuk 3, kalau masuk rakaat ketiga, boleh maghrib example kita masuk last rakaat, so kita dapat satu kan tahiyat kan, mereka punya tahiyat akhir, imam punya kita first, kita dapat satu kan, dan kita tambah lagi 2, maksudnya kita tambah second rakaat dengan tahiyat dan third rakaat dengan tahiyat akhir. Ni untuk maghrib lah. Masya Allah, sangat jelas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Syukran Ustaz, it's very clear. Alhamdulillah. Alright, insyaAllah. So begitulah ilmu fardu ain ni kita berterusan, kena selalu check. Even though banyak school of thoughts, banyak pendapat. You buka YouTube kan, kalau betul-betul yang strictnya, lagi kata uh, it's invalid. Your salat is invalid, my brothers and sisters. Nah, dia ada dia punya sandaran. Sebab apa? Mungkin a concrete wall itu pun ada mazhab yang gunakan. Concrete wall, for example dekat masjid pun, even though across the street tu memang lagi tak boleh. Berpisahnya, pecah saf.
dan sebagainya. Okay. So the more we know, okay, kita belajar, kita nak apply something, kena tahu why. Sebab kita tahu bila kita solat dekat tingkat satu, bawah luar hotel tu, safnya, okay, kita tahu jemaah solat, dia sambung dengan jemaah-jemaah yang sampai depan, sampai Masjid Haram tersebut. Tapi the best is kalau nak keluar out of all these doubts, nak 100% confirm, do the best, which is solat dekat, solat yang tak ada any uh, any syak wasangka lah. Maksudnya okay, 100% aku solat dekat atas ni kapet ni confirm sah ni. Macam gitulah. The best lah. Okay. Tapi kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita keluar 30 minutes awal pun dah full lah dekat bawah. Meaning itu memang jemaah daripada Masjid Haram sampai ke bawah hotel tingkat satu. Means itu saf dia. So macam gitulah. Alright. Unless yang betul-betul yang tak ikut saf. For example, dia solat dalam mall yang dekat, yang keluar, yang ada level 1 tu bin Daud, antara kedai-kedai tu, tapi dia tak ada saf pun. Dia just letak dia punya sejadah, solat sendiri. Itu mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i dia terputus lah. Okay, wallahu taala a'lam. Terima kasih semua. Okay, itulah saya Ustaz nak share lebih, nak masuk forms of following imam, tapi forms of following imam ni pun banyak benda yang kita akan bincangkan. For example, bab hunsa, bab nanti kalau ada tentang transgender semua kan. So insyaAllah lah, insyaAllah next week ada. Okay. Kita tak pergi ke mana-mana. Okay. Dan kalau sempat lagi, kita masuklah forms of following imam. Okay. 9. Kemudian kita boleh masuk, ni dah masuk jamak takdim lagi, jamak takhir. Okay, insyaAllah. Okay, the more we learn lah. Right. So, kalau apa lagi, segala yang baik datang dari Allah SWT, segala keburukan datang dari diri saya, yang kurang ilmu ni hanya berkongsikan kepada anda semua. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih semua. Selamat berehat. Have a good week ahead. Kita jumpa next week lah insyaAllah. Kita sambung lagi tentang fardu ain kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.